Betul tak tu? Ngaku. Ya, bila kita mengaku Tuhan dengar. Tak apa. Tapi aku kasih korang tips. Tips kita ni tak pandai-pandai. Tapi kita haruslah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kau jangan tinggal. Sedekah kau jangan tinggal. Tapi ada satu senjata. Senjata inilah yang telah merubah kehidupan Rosyamno. Daripada nama tak ada dan nikah, daripada perniagaannya kecil jadi alhamdulillah. Saya kongsi ni bukan nak menunjuk, tetapi inilah yang Rosyamno lakukan. Nabi kata, bersedekahlah kita. Tidak akan terluar walaupun sedikit pun, tapi Allah tambah-tambahkan lagi. Ada satu lagi weapon yang paling best juga. Ini sistem keuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mainlah siapa Great Eastern Takaful. Iaitu ZAKAT, zakat. Bagi non-Muslim, derma, senti, derma. Firman Allah dalam Al-Quran, bayarlah zakat ibarat mencapak sebiji benih tumbuh sebuah pokok, ada 7 cabang pada setiap pokok, dan ada 100 biji buah pada setiap cabang. Ibarat kita bagi satu, Allah bagi 700 kali ganda. Tidak ada sistem kewangan dalam dunia ni yang boleh bagi begitu. Tidak ada ejen, tidak ada syarikat insurans atau syarikat takaful yang boleh bagi sampai ke tahap itu. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat, aku akan sucikan jiwa kau, aku akan sucikan harta kau. Siapa yang dapat maknanya, manfaat kau yang baik. orang jadi ejen ni, pekerjaan kau, perniagaan kau adalah harta kau. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat, Saya sebagai ejen sebahagian daripada terasa keuntungan perniagaan kau, maka perniagaan kau tidak akan rugi. Bagi non-Muslim, lagi you berderma-derma, Tuhan akan tolong. terasa Sebab kita ejen tak Takaful. tahu ada 4 perkara Orang yang siapa saya ambil dalam Takaful, kehidupan medical kita: card hidup, tu. mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Rezeki Tuhan beri. Kalau kita ikut yang tadi tu, Allah akan permudahkan korang. Sedap-sedap tu ada HIV. Korang tak dapat jual, Tak nak. dapat jual. Korang tak tahu nak cakap, Allah lembutkan orang tu punya hati terima produk-produk Nanti yang kita kau selfie bawa. dengan dia. Apa yang kau nak pening kepala? Kenapa kau nak pening kepala? Kebergantungan kita dengan Allah. Ini yang saya kata, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, adik-adik, anak-anak semua. Berpeganglah kepada itu, insya-Allah. Kita yang tak pandai, yang bodoh, Allah akan guide kita mana kita nak pergi, insya-Allah. Dan saya doakan pada semua entrepreneur, ejen-ejen yang ada depan mata saya, one day jumpa saya, bagi tahu dekat saya, Datuk, terima kasih. Abang, terima kasih. Pakcik, terima kasih. Sekarang ni saya dah jadi top leader. Itu yang saya nak dengar. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Bapa kita beritahukan kepada Dato' Rosyamno. Memang Dato' kita dah bayar, tapi kita tersebut tu memang boleh ulas sampai ke 700 per. Saya rasa yang paling senang untuk Dato' dah boleh ke? Tak apa, nanti saya tanya dengan dia. Okey, Bella, mungkin kata terakhir daripada Bella ataupun mungkin sekali lagi Last. Okey, kepada Dekat-dekat ni. Dekat-dekat. oh, dia dekat ni. Okey, biasa. Okey, sebab kita dah biasa dekat ni. So, mungkin terakhir nasihat Bella ataupun katakan semangat kepada mereka. Cuma saya tak ada apa nak nasihat walaupun cuma nak kongsikan pengalaman Bella. Semoga kita semua kat sini malam ni berjaya, insyaAllah. Dan macam-macam macam Bella sendiri, Bella punya kunci ataupun weapon yang Bella selalu bawa
Bella nak buat baik. Bila kita buat baik, insyaAllah Allah permudahkan urusan kita, niat kita, apa yang kita rancang. Kan sebab kita semua manusia biasa, kita semua ada plan, ada yang plan nak jadi hebat, nak kahwin, nak ubah nasib keluarga dan sebagainya. Bella percaya kita semua ada cerita kita masing-masing. Bella doakan semua kat sini percaya, insyaAllah. Percaya kepada sisi Allah, tak ada sampai usaha tanpa give up. Sebab ada setengah orang, tapi kita dah buat macam-macam. Tak apa, teruskan. Cepat atau lambat akan sampai juga bila niat kita balik dan betul. All the best kepada semua, sebelum kita berjumpa lagi. Thank you, terima kasih. Sama-sama. So, tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan sesi. Bolehlah ambil media kekal dengan saya. Terima kasih Dina. Okey, boleh tak kita bagi pertanyaan sekali lagi yang paling nombor pada Dato' Nursyahidul dan juga Bella Astila. Alright, tapi sebelum kita okey, kita ada request untuk kita ada speakers lah. Untuk itu kita jemput Puan Nurikalia ya. Terima kasih. Untuk atas pentas, untuk sama-sama untuk sesi briefing bersama-sama dengan speakers kita ada. Cuba sikit. Tak nyanyi dia jemput untuk bagi forum je. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ni barisan Great Eastern BD kita Cik Nurizan. Cik D. Sama-sama Iman. Terima kasih. Jangan lupa support saya. Oh, dan kita pusing pula nampak waving sampai dalam engine kita. Berharap kesana. Terima kasih. Sama-sama. Tengok screen pula. Alright. Sama-sama geng. Kita sama yang berdiri kan? Sendiri. Kita masuk semua. Korang pun dapat ambil gambar. Ambil gambar sekali. Waalaikumsalam. Okey, kita bergambar sama-sama. Peace, buat peace. Jangan pegang semua ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Okay, thank you. Masuk TV. Peace. Alright. Terima kasih semua. Semua. Nak ambil gambar lah.